Halo guys. Okey, kali ni sempena World Cup 2026 ada mainan baru dekat dalam telefon korang. Korang nampak bulat bawah kat bawah tu. Korang tengok pilih tim pilihan korang. Macam aku pilih Portugal lah. Memang favourite team, tekan play. And then dia akan keluar mini cup. Mini cup ni game penalty. So apa lagi, kita pilih lah Portugal lawan apa tu, Dr. Congo. So kita lawan penalty. Memang seronok guys, kita tengok skor penalti kita dapat macam mana. Nampak kita masuk. Lagi lama lagi laju, nampak kita tu lagi laju. So tengok berapa banyak kita boleh skor. Ya dah 10. Korang just tolak je bola tu ke dalam tiang gol. Korang akan nampak. Aduh. Dah berapa skor? 13. Nampaknya Portugal menang 13-0. Tak puas hati, repeat lagi. Repeat main sampailah korang puas guys. Okay, just nak share benda baru dekat dalam Google telefon korang. Bye bye guys. Kali ni kita nak tunjuk game dekat Google. Yang ni memang best guys. Kita mulakan 1, 2, 3. Kita tengok siapa skor paling banyak. Penalty. Main dia senang ni guys. Tengok 3-3 duk lawan tu. 3-3 duk lawan tu. Lagi-lagi sekecil tu pun. Tengok, mau menang ke tak? Oi, hidup lagi. Kita tengok fight antara Akil dengan Arik. Kita tengok. Oi. Kita lihat. Wah, kita tengok siapa paling tinggi dua-dua ni. Wah, siapa menang? Siapa menang? Morocco menang. Okey, tunjuk sikit mana berapa. Oi, tengok berapa skor? 24-17. Okey guys, korang boleh tengok. Adam punya berapa? Itu dia pun. Tengok. Ui. Tengok berapa? Tengok skor. Tunjuk kat papa. Okey, sekali lagi.